Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Arina binti Kamaruzaman, P156103. Hari ini saya akan menghuraikan ulasan buku yang saya pilih, iaitu buku bukan fiksyen yang bertajuk Memori Bukan Memoir, 20 Bulan Reformasi Pendidikan, karya oleh Dr. Mazli Malik. Huraian ini ingin saya berkongsi beberapa perkara penting yang saya pelajari daripada buku ini. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman Dr. Mazli semasa beliau menjadi Menteri Pendidikan Malaysia dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Buku ini bukan sebuah memori politik, tetapi dia lebih kepada sebuah catatan reflektif tentang usaha reformasi pendidikan di Malaysia. Dr. Mazli telah membawa pembaca melihat bagaimana sistem pendidikan boleh menjadi alat keadilan sosial dan bagaimana dasar pendidikan perlu dibina atas prinsip inklusif dan kesaksamaan. Tema utama yang mengandungi dalam buku ini dan yang telah diketengahkan oleh Dr. Mazli Malik ialah pendidikan sebagai alat perubahan sosial. Beliau telah berhujah bahawa pendidikan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pencapaian akademik semata-mata, tetapi mestilah menyeluruh, merangkumi keadilan sosial, nilai kemanusiaan dan pembangunan masyarakat. Dr. Mazli Malik juga dia menjentuh isu-isu besar seperti jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar, seperti di kawasan Sabah dan Sarawak. Okey, seterusnya pendidikan inklusif untuk murid berkeperluan khas, utamanya murid OKU, serta peranan guru dan sekolah sebagai ejen perubahan dalam komuniti. Melalui pengalaman beliau sebagai Menteri Pendidikan, Dr. Mazli ini telah cuba membawa paradigma baru dalam cara kita melihat sekolah, bukan sekadar institusi akademik, tetapi sebagai tempat untuk membentuk insan dan masyarakat yang lebih adil dan progresif. Isu pertama di dalam buku ini yang diberi penekanan ialah ketidaksamarataan pendidikan antara bandar dan luar bandar, terutamanya di kawasan Sabah dan Sarawak. Dr. Mazli dia telah membangkitkan betapa ketara perbezaan dari segi infrastruktur, bilangan guru, kemudahan asas dan akses kepada teknologi digital. Masalah ini dia telah menyumbang kepada prestasi akademik yang rendah dalam kalangan pelajar luar bandar terutamanya, sekaligus mengekalkan kitaran kemiskinan antara generasi. Dr. Mazli juga dia berpendapat bahawa pendidikan seharusnya menjadi jambatan kepada perubahan sosial dan mobiliti ekonomi, bukan penyebab ketidaksamarataan itu. Oleh itu, beliau telah menekankan keperluan untuk merapatkan jurang ini agar semua pelajar tanpa mengira kawasan atau latar belakang, dia akan mendapat peluang pendidikan yang sama. Okey, isu kedua pula ialah pelaksanaan dasar zero reject polisi yang menegaskan bahawa semua kanak-kanak termasuk murid berkeperluan khas, contohnya murid OKU dan yang tidak mempunyai dokumen kewarganegaraan, terutamanya gelandangan, mereka juga berhak mendapat akses kepada pendidikan. Dr. Mazli dia telah menekankan bahawa pendidikan tidak boleh mendiskriminasikan oleh sesiapa pun. Walau bagaimanapun, pelaksanaan dasar ini tidak mudah. Oleh itu, buku ini dia telah mendedahkan cabaran sebenar seperti sikap pentadbir sekolah, kurangnya latihan guru dan kekangan dari segi kemudahan seperti infrastruktur. Namun begitu, beliau tetap percaya bahawa pendidikan inklusif ini ialah satu bentuk reformasi yang penting jika kita mahu melahirkan masyarakat yang berperi kemanusiaan dan adil. Isu ketiga pula yang terkandung dalam buku ini dan yang dibangkitkan ialah beban tugas guru. Dr. Mazli dia telah menerima banyak aduan daripada guru yang terbeban dengan tugas-tugas bukan pengajaran, seperti pengisian data, laporan yang berlebihan dan kerja pentadbiran.
Beliau juga menekankan bahawa tugas utama seorang guru ialah mengajar dan membimbing pelajar. Oleh itu, apabila tugas-tugas lain telah mengganggu fokus itu, kualiti pendidikan akan terjejas. Guru-guru akan stres dan akan terganggu masa mereka untuk mengajar di dalam kelas. Beliau juga menyentuh soal memartabatkan profesion keguruan agar guru bukan sahaja dihormati tetapi turut diberikan sokongan dan ruang untuk berkembang secara profesional. Okey, ini semua termasuklah keperluan kepada latihan berterusan dan dasar yang lebih mesra kepada guru. Isu keempat, Dr. Mazli ini telah memperkenalkan satu gagasan penting iaitu School for Society, sekolah sebagai pusat komuniti. Menurut Dr. Mazli, sekolah bukan sekadar tempat belajar untuk pelajar, tetapi ia harus menjadi ruang kepada ibu bapa, penduduk tempatan dan komuniti untuk bekerjasama membentuk masyarakat yang lebih harmoni. Sebagai contoh, sekiranya pihak sekolah mengadakan sukan tahunan, pihak sekolah ini boleh mengajak ibu bapa untuk mereka memberi sokongan kepada anak yang terlibat dengan sukan tersebut. Dengan melibatkan masyarakat dalam aktiviti pendidikan, sekolah akan lebih berfungsi sebagai ejen perubahan sosial. Konsep ini juga diselari dengan prinsip pendidikan holistik yang menekankan pembentukan nilai dan norma masyarakat bukan hanya pencapaian akademik tetapi kepada keseluruhannya. Berdasarkan 4 isu utama tadi, secara keseluruhan, buku ini dia memberikan sumbangan penting kepada bidang pendidikan di Malaysia. Ia membuka mata kepada semua pembaca tentang realiti dasar pendidikan yang kadang-kala tidak sampai ke peringkat pelaksanaan. Serta dia menunjukkan betapa pentingnya pendekatan yang bersifat inklusif, adil dan berasaskan nilai kemanusiaan. Seterusnya, walaupun buku ini dia tidak menggunakan banyak rujukan akademik, kekuatannya terletak terutama pada pengalaman sebenar Dr. Mazli sendiri di peringkat pembuat dasar. Ini menjadikannya satu sumber yang bernilai untuk pendidik, pelajar dan pembuat dasar. Refleksi saya secara peribadi terhadap buku ini, dia telah mengubah cara saya melihat sistem pendidikan sekarang. Saya menyadari bahawa pendidikan bukan sekadar tentang markah dalam peperiksaan, tetapi ia adalah medium untuk membawa perubahan sosial dan meningkatkan martabat manusia. Saya juga lebih memahami bahawa guru ini dia bukan sahaja berfungsi di bilik darjah, tetapi mereka adalah pemimpin dalam komuniti dan membawa keadilan sosial hanya akan mencapai jika sistem pendidikan benar-benar terbuka kepada semua tanpa diskriminasi. Kesimpulannya, buku Memori Bukan Memori ini ialah sebuah karya yang wajar dibaca oleh semua pendidik, pelajar dan mereka yang terlibat dalam perancangan dasar. Buku ini dia telah membuka ruang refleksi terhadap cabaran sistem pendidikan kita dan menawarkan alternatif yang berani untuk berubah. Saya juga mencadangkan agar apabila semua yang membaca buku ini, dia perlu meneliti ucapan-ucapan dasar dan laporan Kementerian Pendidikan semasa penulis ini iaitu Dr. Mazli berkhidmat. Ini kerana ia akan memberi pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap konteks dan latar pelaksanaan dasar yang telah dibincangkan. Sekian sahaja pembentangan huraian saya terhadap buku yang saya pilih ini. Saya harap pengkongsian ini sedikit sebanyak dapat membuka ruang perbincangan dan kesedaran tentang pentingnya pendidikan yang adil dan menyeluruh. Saya akhiri dengan ayat penting yang menjadi semangat dalam buku ini iaitu tiada pelajar harus tercicir kerana tempat mereka dilahirkan. Sekian, terima kasih.